Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya nak tunjukkan macam mana nak buat Facebook like local menggunakan image. Macam mana benda tu? Okey, saya tunjukkan. Senang saya tunjukkan. Okey, contoh dia, kena tengok contoh dekat S Blended Malaysia ni. Type dia S Blended Malaysia dekat search box ni. Lepas tu pergi kat sini, free ebook ni. Okey, ni ada. Klik like. Contoh nak mana tunjuk ke like. Ni sebenarnya kita buat kita tak macam kita suruh dong like lah. Ni dalam gambar ni dia tunjukkan bagi free ebook. Ada gambar cover ebook ni. Yang paling penting ni lah ni, kita bagi arahan untuk orang klik like. Okey, okey, gambar kedua ni macam ni je. Arahan untuk orang, untuk visitor klik sini. Untuk klik here ke, klik di sini ke. Okey, okey, ni dia ebook dia. Boleh download kat sini. Dia menggunakan box. Okey, macam tu. Nak buat ni senang je. Okey, ni saya boleh close . Okey, sebelum nak buat tu, saya tunjukkan lah apa yang kita perlu buat sebelum kita boleh buat. Okey, first sekali ebook. Elok-eloknya ada ebook lah. Kita lepas dah ada ebook tu, kita uploadkan ke box.com untuk dapatkan URL ni. Okey, saya buka box.com ni. Box.com ni macam ni lah. Website dia. Sign up free, tak ada banyak apa-apa. Lepas tu kita upload ebook kita dalam PDF tu, dan untuk kita dapatkan URL ni untuk bila orang dah klik gambar kedua tadi, yang klik here tu, dia akan pergi untuk dorang download lah. Cara mudah dia untuk dorang download. Okey, lepas tu nombor 2 kena ada image, ada gambar. 2 gambar, satu untuk non-fan, lagi satu untuk fan. Okey, betul sekali kita masukkan dalam workbox ni. Workbox tu nanti saya tunjukkan. Okey, gambar yang saya cakap tadi tu. Okey, ni contoh gambar yang saya nak buat. Nak masukkan, nak buat lah arahan untuk diorang klik like. Itu yang paling penting. Lepas tu bawah ni lagi sekali kita suruh diorang like juga. Dalam contoh ni saya nak bagi ebook pula. Saya nak bagi kalender dalam bentuk PDF. Tu gambar non-fan sebelum diorang klik like. Okey, gambar kedua ni yang penting ni lah dia. Ada macam button ni untuk diorang klik kat sini, muat turun ke, klik here ke, atau klik di sini ke. Okey, dah ada tu semua. Kita boleh masukkan lah. Okey, klik, kita type box. Ni lah dia. Box ni, warna hitam ni. Klik kat situ. Okey, ni senarai page yang saya ada. Okey, saya box ni.
Okay, saya masukkan dalam PMG media ni. Klik kat situ. Okay, dah klik kat situ, pergi kat bawah. Dia akan suruh kita klik kat sini lah sebenarnya. Install a new page app on PMG media ni. Nama page. Klik kat sini lah. Sekejap, saya tak tahu kenapa dia jadi putih macam tu. Ok, saya pergi kat home ni. Saya nak pergi kat page yang saya dah masukkan tadi. Saya close, saya ingat nak buka dua browser. Ok, dia dah masuk kat sini. Inilah gambar spotlight ni. Kita klik kat situ. Ok, ni ada. Kita kena bawa pergi sini. Di bawah sikit kita cari fan gate ataupun non fan pitch source. Ok, ini kita klik image. Memang kita nak gunakan image kan. Ok, ni fan gate non fan. Ok, kita pergi dekat choose file ni, kita upload untuk upload gambar non fan image. Sini yang ni non fan image. Okay, kita keluar kat situ. Lepas tu ada satu ni dekat atas ni sebenarnya page source. Ini page utama dia sebenarnya. Ok, kita klik kat image lagi. Ok, yang ni page source ni untuk fan. Setelah dia klik like tu lah. Ok, tapi saya kena tegaskan kat sini maksimum size dia ni 810 lebar. 810 lebar. Keluar lagi macam tu. 120 tinggi dengan dia punya size 400 KB. Tak boleh, kena ikut kurang daripada ni atau lebih kurang sama dengan ni. Dengan saiz dia pun maksimum ni 400. Okay, gambar tu dah keluar dah. Ok, kalau ada masalah bila upload tak keluar gambar, kita check balik lah kat sini. 810 120 dengan 400 ni ya. Ok, tapi yang ni fan image ni kita masukkan URL. Ok, URL yang box tadi lah yang saya cakap. Ok, saya tunjukkan tadi lah. URL ni ibu upload dekat box ni, betul URL ni. Saya copy dia, saya letak kat sini. So paste. Saya check balik. Takut HTTPS ni ada dua pula. Part ni ada satu je. Ok, ok, yang satu bawah ni friend gate. Friend gate is turn off visitor friend. Orang yang dah like tu, kawan dia tak perlu jadi fan untuk tengok kita punya free ebook ni. Jadi tak boleh lah kan. Kita klik default. Kita letak kosong lah senang. Ok, form gate ni dia, kalau orang nak buat kena tahu HTML lah. Senang cerita, klik off je. Ok,
check balik, gambar dah masuk, URL dah masuk, gambar ni pun dah masuk, ni pun dah masuk, kosong. Ok, dah sekali kita klik kat dah settle semua tu, save setting. Ok, gambar dah keluar. Jadi gambar ni tak ada masalah, dia menepati apa yang ni, maksimum size ni. Ok, semua dah ok dah. Setting have been saved. Ok, kita klik kat sini untuk kita tengok view tab. Ini admin tab option. Sekejap. Sebab saya sendiri pun tak like page ni. Ok, so kita pergi kat wall balik, kita nak tengok macam mana. Ok, kita klik kat situ. Saya sendiri pun tak like page ni. Sekejap, kita klik like. Ok, ini setelah klik like dia akan pergi sini kan. Ok, bila orang klik kat sini, dia akan buka satu browser. Jadi ok lah benda ni. Boleh download. Ok, kita nak tengok balik, kita boleh pergi sini, view has known fan. Ok, view has known fan. View has fan. Ok, cantik. So pergi depan ni. Ok, yang ni kita tukar lah ni. Cantik kan gambar ni. Dekat sini kita klik edit setting ni, kita tukar ni, klik kat change ni, dia akan buka browser yang baru. Kita klik kat change ni. Stop. Siap gambar tu. Ok, dah. Lepas yang ni tukar kalender. Nama saja Sayur kalender 2013. Gambar tab tu ambil je dalam Google Image, senang. Free kalender. Bola orang macam tertarik free. Ok, saya rasa ok lah sampai situ. Sampai sini, sampai situ kak. Kita insyaAllah akan datang ada lagi video-video lain yang lain lah yang akan saya tunjukkan. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Jumpa lagi.